Okay guys, sekarang kita akan spawnkan ni NPC Gordol. Okay, kita tengok dulu mana yang paling gerak macam bangang macam tu kan. Kita tengok dulu, sabar. Okay, ini neutral, mana neutral? Okay, neutral yang gerak macam tu. Kita akan kasih ke Gordol guys. Mati kat lu. Okay, dia mati sekejap. Kita akan try guys. Kita sure guys, kita kena bunuh. Kita nak try ni guys, bagi neutral tak gerak. Dia gerak tak, please jangan gerak. Aku nak kasih sesuatu. Tak gerak. Bagus, dia gerak aku sini. Gerak sekarang. Apa aku cakap ni? Berhenti. Okey. Okey, jadi kita akan kasih kesimpulannya. Kita akan letak dekat atas tu. Mana yang gerak? Tadi aku nampak ni yang gerak tu. Aku ingatkan neutral tak gerak. Ni biasanya ni glitch weh. Okay, kita matikan dia balik. Balik tak boleh. Okay, kita mati ke? Tengok mata dia gerak-gerak out. Tengok dia gerak-gerak kejang-kejang macam tu. Tengok dia gerak gila. Kita tengok. Okay. Tapi yang paling satu ni tak gerak tau. Allahu Akbar. Tapi mata dia pandang sikit. Pandang apa? Pergilah bambus. Tapi aku rasa pakai ni dia gerak tak sebenarnya. Dia gerak gila. Takkan kepala dia macam dia boleh gerak. Aku rasa yang suspek tu. Kita bunuh dia. Dia tak diam. Diam. Okey. Dia gerak tak sebenarnya. Kepala ni gerak tak sebenarnya. Kesimpulan ni kepala dia gerak tak sebenarnya. Okey. Pakai ni. Dia tak gerak. Mampus. Kita cari kepala tu. Kepala tu gerak tak? Oh my god. Wih. Geli jijik macam tak guna. Mampus. Kita cari yang ni. Okey, kepala ni dah okey. Tapi aku masih cuba ni neutral gerak tak sebenarnya. Kita pukul bahagian sini. Ni tak boleh guys, pakai pisau. Sekejap sabar Kita pukul pakai juga. Mati guys. Weh, macam kena pukul dulu tak? Aku kena pukul dengan dia. Aku tak buat apa-apa, kena pukul dia tengok ni. So, aku bunuh dia. Dia boleh balas balik walaupun dia dah mati tengok ni. Tengok. Tengok, dia bunuh lagi. Ni. Okey, tak gerak dah. Sekian, terima kasih.